kat warung. Masa dulu, zaman-zaman sekolah adalah. Makan dengan kawan. Kau ingat kan? Seronok masa zaman tu, tahu. Mus? Mus? Apa Mus tengok Ira macam tu? Orang cakap, Mus tak dengar pun, eh? Ira cantik. Mana ada? Ira. Sebenarnya Ira, sepanjang hidup Mus belum pernah lagi jumpa perempuan yang secantik dengan Ira ni. Kalau perempuan wajah yang cantik macam Ira ni, kalau di KL, senang je boleh jadi pelakon. Ira tak pernah berlakon. Siapa cakap nak jadi pelakon tu kena pandai berlakon? Tapi tak apa, kalau Ira ikut Mus pergi KL, Mus akan tunjuk macam mana cara nak jadi pelakon. KL? Itu pun kalau Ira nak jadi artis, nak jadi pelakon. Kalau tak nak, tak apalah. Mus tak paksa. Kita pulang. Makan tu seselur sikit. Lahap sangatlah dia ni. Malah kau perempuan tu raya je. Sedap, Mak. Kau tahu apa tak sedap? Mak kalau rebus di Jepun pun, kau cakap sedap. Ada. Bingung ni jadi. Makan kau apa ni? Hei, Mak baru perasan. Kawan kau budak Musasal mana pergi? Nampak? Tuan Sairah. Ha? Sairah anak Cik Awa tu? Mak, Sairah mana lagi dalam kampung ni? Ya, kau boleh biarkan budak Musasal tu keluar dengan orang? Mak, dia nak buat apa? Takkan dia nak ikat kaki dekat rumah ni? Apa tu? Kau tengok dia bapa yang kau tu keluar dengan perempuan lain. Kau ada perasaan betul lah. Sebab apa, Mak? Bapa MT pula. Kau kawan je lah, Mak. Ada pula gitu pula. Mana boleh? Dia tu kena jadi boyfriend kau. Tahu tak? Kau dia layak. Suka-suka dia je. Sebab apa? Sebab datang satu kampung yang mak boyo tu, boyfriend kau, menantu mak. Mak tolong, jangan over tau. Apa ada muka mak? Itulah buat rot tua tu kampung sangat. Ada hati nak menantukan pelakon ekstra konon. Padam muka mak. Apa nak? Apa dia? Itulah dia. Sedia setia. Tapai lagi. Tapai ni, tapai. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, tapai. Ina suka. Ya, Mak Bos. Dek. Ni siapa banyak-banyak ni? Tapai. Tapai ini. Iramanya. Jibak beli kat ya. Tu? Ni. Jibak beli kat Ira. Yang tepi gubuk? Tu. Untuk Mak Bos. Ira dia suka makan tapai. Jibak beli tapai pakai duk jibak. Lepas tu nanti jibak bagi makan tapai. Budak kelempur tu mana reti bagi tapai. Dia tak tahu Ira suka tapai. Abang simpan dalam peti sejuk yang ni. Okey. Jangan lupa makan Mak Bos punya ya.
Ira. Ira. Ira bagaimana? Ira. Mus. Ira dah makan jibat tunggu Ira makan tau. Makan dah. Ira nak tapai jibat beri tapai kat Ira dah. Tak nak lah. Kenal jibat beri tapai ni sedap. Jibat beri kat Pangan Nomi. Aku cakap aku tak nak makan. Kau faham tak? Tapi tak makan. Kenapa sedikit sangat tadi kita macam bahasa dia ni. Orang tengok orang kenyang. Bawang sangat. Apa ni, Ira? Ha? Tak boleh ke cakap elok-elok sikit? Orang dah cakap orang tak nak makan tapai. Dia paksa lagi. Mak dia tak kerti bahasa lah. Kalau dia pun cakaplah elok-elok. Dia tahu kau suka tapai dulu. Cakap elok bahasa. Ira? Ustaz. Ira! Hei! Anak bertuah ni tahu. Mak belum lagi habis cakap, Ira. Dek? Tak payah tapai itu nak kotor. Tak apa mak buat. Nanti dan Nanet. Jibat kutuk. Dek? Dah lepas tu naik ya? Kenapa Ira nak jumpa Mus ni? Mak Ira marah Ira tadi. Kenapa pula? Tak tahulah, Mus. Mus cakap Mus nak bawa Ira pergi Kuala Lumpur kan? Kau boleh kita pergi malam ni juga. Ira tak sanggup lah duduk kampung ni lagi. Itu pun kalau Ira nak pergi. Ira nak ikut. Betul. Mus cakap Mus nak jadikan Ira artis kan? Ira sanggup buat apa je. Betul ni? Sumpah. Kalau Ira betul percaya ke Mus, Ira kena buktikan. Apa ni? Tak apa. Ira. Mus janji, bila Mus bawa Ira pergi KL nanti, Ira akan jadi artis, jadi pelakon. Ya. Ya. Sudah makan dulu Kapan